Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran sains dari rumah. Topik mikroorganisma bahagian yang kedua. Kali ini cikgu akan menyambung pelajaran kita yang lalu dan kita akan lebih fokus kepada mikroorganisma. Jom. Di peringkat sekolah rendah, kita akan mempelajari 5 jenis mikroorganisma. Antaranya fungi, alga, protozoa, bakteria, dan yang paling halus sekali, virus. Tentu kebelakangan ini, kamu sering mendengar tentang virus. Virus apa? Benar, virus corona. Kita mulakan dengan mikroorganisma yang dikenali sebagai fungi. Terdapat berbagai saiz fungi. Ada di antaranya yang boleh dilihat dengan mata kasar. Ini disebabkan kerana tumbesaran fungi tersebut melebihi saiz mikro. Antara contohnya seperti yeast, mukor ataupun kulat. Ada juga fungi yang berada di dalam saiz mikro yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar, seperti penicillium. Cikgu, bukankah fungi boleh dilihat seperti mana bintik-bintik hitam yang ada pada roti yang rosak ini? Ianya boleh dilihat dengan mata kasar. Benar, Aish. Bintik hitam pada roti itu juga fungi dan kita dapat lihatnya dengan menggunakan mata kasar. Tapi kita perlu faham, Aish, bintik hitam yang kita nampak itu bukanlah sebatang fungi, tapi ia merupakan satu kawasan yang ditumbuhi dengan berpuluh-puluh batang fungi, seperti kawasan di mana kita berada sekarang ini. Seperti mana fungi, alga juga mempunyai pelbagai saiz dan spesies. Ada yang bersaiz lebih besar daripada saiz mikro dan boleh dilihat dengan mata kasar. Alga ini lebih dikenali sebagai rumpai laut atau rumpai air. Alga yang kita pelajari dalam tajuk mikroorganisma ini bersaiz mikro. Antara contohnya seperti Spirochaira dan Phytoplankton. Mari kita lihat Spirochaira dan Phytoplankton. Inilah rupa Spirochaira yang berkumpul rapat dan padat. Bagaimana rupa Spirochaira di bawah mikroskop? Beginilah rupanya. Dan ini pula rupa Phytoplankton di bawah mikroskop.